Siapa sini ada anak sekolah agama yang ni lemah mata pelajaran tajwid? Saya nak tunjukkan ni. Pakailah kad jadi tajwid junior. Mari saya tunjukkan macam mana kad ni boleh bantu anak anda power tajwid. Okay, so ini adalah kad jadi tajwid junior. Kad ni tak tebal pun, nipis je. Dan yang paling penting, dia tak banyak tulisan. Jadi, bila anak-anak kita tengok, so jadi dia tak pening kepala. Design kad ni pun lawa. Jadi kalau untuk anak-anak, diorang mesti suka dengan design ni. Mesti diorang nak bawa pergi sekolahnya, tengok dekat kawan-kawan. Dan yang paling bagus sekali dekat kad ni adalah anak-anak kita akan terus faham punca tajwid tu. Beza kad jadi tajwid dengan mana-mana buku tajwid, kita ada ni roda ni. Roda ni anak kita boleh main, boleh pusing, dan tujuan pusing ni adalah untuk cari hukum. Contoh dia kalau tengok kat sini ada lam, mim, nun. Ini adalah punca kuasa tajwid. Maksudnya ini dah datangkan tajwid. Kalau lam jumpa dengan mana huruf, mesti mendatangkan tajwid. Jadi anak kita boleh main. Tengok kat sini, anak boleh tahu contoh. Dan kalau nak dengar penjelasan lebih, boleh masuk dekat sini. Kami dah sediakan. Jadi anak dah tak payah nak rujuk buku teks dah. Rujuk ni je, kat jadi tajwid ni je. So sekarang tengah ada promo, tengah ada diskaun. Diskaun ni siapa cepat dia dapat. So siapa yang terlambat, minta maaf lah, harga dah kembali pada asal. So kalau ada beg tu, check out sekarang.